Anda ada bajet 3,000 nak beli laptop, tapi bila buka Shopee ada lebih 50 model. Semua nampak yang sama. Semua tulis terbaik kan? Semua ada spek yang hampir serupa. Jadi, mana yang berbaloi? Dalam video ni, saya dah research lebih 20 model laptop bawah RM3,000 yang berada di pasaran. Dari jenama semacam Lenovo, Asus, HP, Acer sampai ke Machine. Saya dah susun ikut tier harga supaya anda boleh terus lompat ke bahagian sesuai dengan bajet anda. Dan pada penghujung video ini, saya akan beritahu satu laptop yang pada pendapat saya adalah nilai yang terbaik dalam setiap tier dan yang mana yang patut anda elak walaupun harganya menarik. Jadi, jom kita mulakan. Okey, sebelum kita masuk ke laptop pertama, biar saya explain dulu macam mana saya susun sedarai ni. Saya bahagi kepada 3 tier ya. Tier pertama adalah RM2,100 hingga RM2,400. Ini adalah entry level yang bajet, laptop yang murah tapi masih boleh buat kerja harian sesuai kepada student ataupun sesiapa yang guna laptop sekali-sekala. Untuk tier yang kedua, RM2,400 hingga RM2,700. Ini adalah sweet spot, tempat di mana anda mula dapat spek yang lebih solid, display yang lebih baik, prosesor yang lebih cepat untuk harga yang masih munasabah. Dan yang ketiga adalah tier 3, RM2,700 sehingga RM3,000. Ini adalah upper mid, laptop yang range ni biasanya ada satu ataupun dua upgrade penting berbanding dengan sebelumnya. Sama ada CPU lebih baru, skrin yang lebih besar ataupun build quality yang lebih premium. Semua harga yang sebut adalah harga semasa di Shopee Malaysia buat masa inilah, masa saya buat research ni. Link ada dekat dalam description di bawah. Trusted shop untuk anda beli. Harga mungkin berubah mengikut pasaran, jadi sila semak sebelum anda membeli. Tier 1 entry level RM2,999 sehingga RM2,399. Lenovo IdeaPad Slim 3. Yang pertama dan yang paling murah dalam sedarai ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan Ryzen 5 7520U. Tiga perkara yang saya suka pasal laptop ni. Yang pertama, dia dah ada 16GB RAM DDR5 soldered. Untuk harga macam ni, itu memang luar biasa. Kebanyakan laptop yang setara harga ni bagi 8GB sahaja. Yang kedua, storage dia 512GB PCIe 4.0, bukan Gen 3 yang lebih perlahan tapi Gen 4. Ketiga, Lenovo bagi 2 tahun waranti termasuk Premium Care On-Site. Ini coverage yang baik. Tapi ada catch. Ryzen 5 7520U ni actually adalah Ryzen 4000 siri yang di rebrand semula. Jadi performance dia bukan setara dengan chip 7000 siri yang sebenar. FHD biasa, Full HD biasa. Tiada 16:10 aspect ratio. Sesuai untuk siapa student ataupun pekerja pejabat yang nak laptop ringan dengan RAM yang cukup dan tak nak keluar lebih daripada RM2,200. Sebelum saya teruskan, jika anda tengah plan nak beli laptop ataupun tablet untuk tahun ni, saya ada hadiah untuk anda. Saya dah siapkan satu PDF checklist yang percuma. Checklist beli laptop dan juga tablet bajet pada tahun 2026. Lebih 8 bahagian termasuk Mythbuster, panduan spek dan juga tips beli online yang ramai tak tahu. Saya berikan secara percuma, caranya mudah. Link ada dalam description dekat bawah ni. Sign up je newsletter saya, terus dapat dalam email anda. Nombor 2, Asus VivoBook Go 15. Dia guna prosesor yang sama, Ryzen 5 7520U. Tapi Asus packaging dia lain sikit. Yang best dengan laptop ni, Asus bagi TUV Rainland Certification untuk low blue light. Ada sedikit manfaat untuk mata kalau anda kerja lama depan skrin. RAM juga 16GB LPDDR5. Free gift Asus backpack. Beza dari Lenovo, bateri dia 42Wh berbanding Lenovo 47Wh. Sikit lebih rendah tapi berat dia ringan sikit. 1.63 kg. Sesuai untuk siapa? Sama dengan Lenovo di atas. Tapi kalau anda lebih suka brand Asus dengan ekosistem My Asus software, ini pilihan yang baik. Ada dua lagi dalam bracket 2200 hingga 2300 yang patut disebut. HP 15 guna Intel Core i5 120U, tapi perhatian RAM dia hanya 8GB DDR4. Untuk harga ni ia agak rendah. HP bagus dari segi on-site warranty 2 tahun dan juga brand reliability, tapi spek dia tertinggal sikit berbanding Lenovo dan juga Asus. Machining ini brand daripada China yang mungkin ramai tak kenal, tapi dalam range harga ni dia offer sesuatu yang lain. Anda boleh pilih antara Ryzen 7 5825U ataupun R7 8745HS. Prosesor dia lebih
powerful. Skrin dia 100% sRGB, lebih baik untuk kerja-kerja visual dan juga body dia ada AD Metal Share. Kalau anda nak performance yang tinggi dalam bajet yang agak tight, Machinic ni menarik, tapi dengan warranty center dia ada kat Selangor saja. Jadi kalau anda di luar KL, kena ambil kira logistik cost tu. Kat hujung tier 1 ada 3 pilihan yang hampir serupa, harganya dalam lingkungan RM2,370 hingga RM2,390. Acer Aspire Lite 15 Ryzen 7 5700U 16GB DDR4. Acer bagi 1080p webcam berbanding 720p pada kebanyakan laptop yang lain. RAM dia upgradable kerana guna SODIMM slot. Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 5825U 16GB RAM DDR4. Ryzen 7 5825U ini adalah prosesor yang solid untuk tier 1. Lenovo bagi free backpack dan juga Office pre-install. HP 15 Ryzen 7 5825U juga, tapi RAM dia hanya 12GB dalam konfigurasi 4GB campur 8GB. Agak pelik. Boleh upgrade tapi kena keluar duit tambahan. Kalau bajet anda betul-betul terhad, ambil Lenovo Slim 3. Untuk RAM 16GB terbaik dalam harga ni. Kalau boleh tambah sikit, sampai RM2,383, upgrade ke Lenovo 15 dengan Ryzen 7 5825U yang lebih powerful. Link Trusted Shop ada di dalam description. Okey, kita masuk ke tier 2, sweet spot. Ini tempat yang personally saya rasa paling berbaloi kalau anda ada flexibility sikit pada bajet anda. Lenovo IdeaPad Slim 3. Ini adalah lompatan yang paling ketara dalam senarai ini untuk harga increment yang paling kecil. Kenapa? Pertama, CPU dia Intel Core i5 13420H. Ini adalah prosesor kelas H, bukan U. Antaranya chip ni design untuk performance, bukan sekadar efficiency. Yang kedua, skrin dia adalah 15.3 inci WXGA 1920 darab 1200. Itu adalah 16:10 aspect ratio. Lebih tall, lebih banyak konten visible. Yang ketiga, RAM dia 16GB DDR5 4800 dalam konfigurasi hybrid. Ada SODIMM slot untuk upgrade kemudian. Kelemahan dia adalah baterinya adalah 50 mAh. Okey, tapi bukan yang terbaik dan dia masih guna Intel UHD Integrated Graphics. Sesuai untuk siapa? Orang yang kerja dengan banyak tab browser, Google Sheets ataupun aplikasi pejabat yang berat. Display dia 16:10 ratio, sangat berguna untuk productivity. Honor MagicBook X14 2025 14 inci 1.43 kilo. Ini adalah yang paling ringan dalam senarai tier 2. Intel i5 13420H 16GB RAM, skrin 14 inci 16:10 dengan TUV Rain Lens certification. Build quality Honor memang terkenal premium untuk harga ni. Ada NFC support dan juga multi-screen collaboration untuk sync dengan telefon. Yang perlu tahu adalah baterinya ialah 42Wh, terendah dalam list ni. Kalau anda kerja jauh daripada plug point, ini adalah kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Jadi sesuai untuk siapa? Orang yang travel selalu, nak laptop ringan dan tipis dan sudah berada dalam ekosistem Honor ataupun Huawei smartphone. 3 pilihan lagi di hujung tier 2 yang masing-masing ada identiti sendiri. Asus VivoBook 14. Jadi mempunyai Intel i5 13420H 16GB RAM, skrin 14 inci WXGA 16:10 ratio. Jadi apa yang beza daripada Lenovo? Asus ada MIL STD 810H military grade durability certification. Dianya lebih robust. Plus ada number pad di touchpad tu ya. Tapi bateri dia 42Wh, sama rendah dengan Honor. Asus VivoBook 16. Jadi sama CPU dengan VivoBook 14 tapi skrin dia 16 inci. Kalau anda nak real estate skrin lebih besar, ini adalah pilihan terbaik dalam tier 2. Berat dia 1.88 kilo, memang lebih berat tapi wajar untuk saiz skrin tu. Acer Aspire Go 14, laptop yang paling menarik yang ramai skip. Dia hanya 1.4 kilo saja, tipis, Intel Core 5 120U 16GB upgradable DDR4, skrin 14 inci WXGA 16:10 ratio, 180 degree lay flat hinge. Cocok ataupun sesuai sangat untuk student ataupun freelancer yang sentiasa dalam on the move. Untuk productivity terbaik dalam tier ni, Lenovo Slim 3 menang dengan Core i5 13
420H dan juga WUXGA display. Tapi kalau anda nak portability maksimum, Acer Aspire Go 14 adalah hidden gem dalam senarai ini. Tier 3, RM2,700 ke RM3,000. Dalam tier ni anda mula nampak upgrade yang lebih ketara. Sama ada display yang lebih besar, prosesor generasi terbaru ataupun spek gaming grade. Macenic Lite 16 Air. Ini adalah satu-satu laptop yang senarai ini ada 2.5K display, 2560 darab 1600 pada 120Hz, 100% sRGB, 16 inci. Kalau anda kerja dengan grafik, video editing dan juga orang panggil sekadar nak nampak konten terlebih sharp, laptop lain dalam list ni tak boleh nak tandingi ataupun nak fight skrin Macenic Lite 16 Air. Pilih antara i7 13620H ataupun Ryzen 5 7640HS. Bateri dia 75Wh dengan 100W PD fast charge. Beratnya 1.9 kg. Sekali lagi, after sale center dia ada dekat Selangor je. Jadi kena factor in kalau itu menjadi satu cabaran ataupun masalah kepada anda. Sesuai untuk siapa? Content creator, student graphic design ataupun sesiapa yang nak skrin terbaik dalam bajet RM3,000. Acer Aspire Lite 16. Acer bagi sesuatu yang menarik di sini. Intel Core Ultra 5 115U. Ini adalah chip AI capable generasi terbaru daripada Intel Meteor Lake. Bukan sekadar spek baru atas kertas. Chip ni design untuk task AI on device yang makin penting dalam software moden. 16 inci WXGA, 16GB DDR5 upgradable, 58Wh bateri. Mereka claim up to 10 jam dan boleh charge via USB-C 65W PD. Sesuai untuk siapa? Orang yang nak laptop dengan jangka hayat yang lebih panjang dari segi software compatibility dan juga ekosistem Acer yang established. Lenovo IdeaPad Flex 5. Satu-satunya 2-in-1 convertible dalam senarai ini. Lenovo IdeaPad Flex 5 adalah touchscreen 14 inci WUXGA, boleh flip jadi tablet mode. Ryzen 5 5625U, 16GB RAM dan juga 52.5Wh bateri. Ia juga datang dengan Microsoft Office Home dan juga Student 2024 pre-install. Jimat dalam RM400 ke RM500 kalau anda kira harga Office secara berasingan. Kalau anda nak versatile untuk sketching, presentation mode ataupun sekadar suka-suka touchscreen, ini satu-satunya pilihan dalam list ni yang bagi semua function tu. Asus ExpertBook B1. Ni bukan laptop untuk semua orang, ini laptop untuk profesional. Asus ExpertBook B1 ada Intel i5 1335U, 8GB DDR4, 14 inci FHD. Tapi apa yang beza adalah warranty dia 3 tahun on-site. Itu signifikan untuk perniagaan. Kalau anda nak guna untuk perniagaan. Kalau anda beli laptop untuk pekerja ataupun nak guna dalam corporate environment, warranty 3 tahun, ExpertBook ni worth the price. Asus VivoBook 16 guna Ryzen 7. Ini adalah chip Ryzen 7000 series yang sebenar, bukan rebrand. Performance dia lebih konsisten berbanding Ryzen 5 7520U di tier 1. Okey, skrin 16 inci WXGA, 16GB DDR4 dan datang dengan Microsoft Office Home 2024 plus Microsoft 365 Basic. Satu kelemahannya adalah baterinya adalah 42Wh. Untuk laptop yang hampir 3000 ni, itu mengecewakan. Tapi kalau anda kerja di meja dan nak performance AMD terbaik dalam bajet ini adalah sesuatu yang anda cari. Kalau anda nak display yang paling wow, ambil Macenic Lite 16 Air. Kalau anda nak future proof dengan AI chip, pilih Acer Aspire Lite 16. Kalau anda nak versatility, touchscreen Lenovo Flex 5. Dan kalau anda nak AMD performance terbaik adalah Asus VivoBook M1605Y. Dah tengok semua tier? Biar saya bagi summary ringkas. Kalau bajet anda RM2,100 ke bawah, go untuk Lenovo IdeaPad Slim 3, 16GB DDR5, 2 tahun warranty. Nilai terbaik dalam senarai ni. Kalau bajet anda RM2,400 hingga RM2,500 dan anda nak display 16:10 ratio dengan prosesor H series, Lenovo Slim 3 adalah sweet spot terbesar dalam video ini. Kalau anda nak portability dan juga lightweight, Acer Aspire Go 14 adalah hidden gem. 1.4kg, 14 inci WXGA, RAM upgradable. Dan kalau anda nak skrin terbaik tanpa kompromi, Macenic Lite 16 Air dengan 2.5K 120Hz tu memang susah nak lawan dalam harga ni.
Link Trusted Shop untuk semua laptop ni ada dalam description di bawah. Semuanya saya dah link ke Shopee. Anda support channel ni dengan klik link itu sebelum beli. Laptop mana dan senarai ini paling menarik minat anda? Komen kat bawah, saya nak tahu. Dan kalau video ni membantu, subscribe untuk video laptop dan gadget seterusnya. Jumpa dalam video berikutnya. Ini ada checklist beli laptop juga tablet bajet 2026. Saya compile benda ni daripada data-data yang ada. Lebih 8 bahagian penuh. Ada spec comparison, ada mythbuster dan perkara yang ramai pembeli selalu tersalah faham, dan juga tips membeli online dan juga checklist muktamad sebelum anda klik membeli. Saya rasa kalau anda ada benda ni, masa mula-mula beli laptop dulu, saya dah jimat ratusan ringgit. Jadi macam mana nak dapat? Senang je. Pergi je description kat bawah ni. Ada, cari link, dapatkan checklist PDF percuma, masukkan email anda, terus saya hantar ke inbox anda tanpa perlu bayar apa-apa.